So, hi guys, welcome back to my channel. So, kali ni aku nak buat konten untuk review satu gadget sikit lah, iaitu jam Huawei Watch GT6. Disclaimer, aku bukanlah yang pakar IT ataupun pakar-pakar gadget, tapi aku just nak review untuk sama ada orang yang baru nak berjinak ataupun nak beli jam, boleh tengok dulu video ni. Okay, so first of all, harga untuk jam Watch GT6 ni adalah RM799 dan termasuk protector dia adalah RM59, so lebih kurang dalam 800 lebih lah. So harga RM799 ni ketika Huawei buat sale ataupun promo dekat dia punya kedai lah. Okay, untuk dia punya interface ataupun dia punya muka jam tu adalah 46mm. Dia ada dua saiz tau, 46 dengan 41mm tak silap aku. So harga pun tertakluk kepada kedai tu. Kalau macam hari tu ada promo Merdeka, dia hanya bagi RM799 sahaja. Untuk features yang ada pada jam Huawei Watch GT6 ni pula, dia orang cakap perfect lah untuk aktiviti bersukan. Memang perfect, running ke, indoor running ke, semua memang lengkap. Manakala untuk korang punya check, korang punya oksigen, korang punya BPM, so semua ada juga. Kat sini juga korang boleh tengok dia boleh monitor korang punya sleep. Jadi kalau kata korang punya tidur tak cukup, dia akan bagi warning lah. So sama juga macam oksigen dan BPM. Apa yang special bagi aku pada Huawei Watch GT6 ni adalah dia punya jam ni boleh simpan lagu tau. So bila kita boleh simpan lagu, so kalau korang nak pergi jogging ataupun korang nak pergi exercise, korang tak payah bawa phone, korang just play music dekat jam korang ni. Dan dia punya speaker pun memang tak pecah dan memang solid tau. Jadi dalam kotak ni dia didatangkan sekali dengan dia punya charger dan dia punya warranty card dan manual user. Untuk charger Huawei Watch GT6 ni, dia still pakai charger yang sama lah, yang bulat ni. So kalau korang pernah beli model-model lain yang sama charger, korang still boleh pakai lah, tak ada masalah. Jadi dekat sebelah kanan kotak ni pula, dia disediakan dengan warranty card dan manual user guide lah. So senang untuk korang tahu features dan cara nak gunakan features yang ada pada jam ni berdasarkan manual dekat buku ni. So macam basically lah, untuk jam yang smartwatch macam ni, dia biasanya akan ada korang boleh connect dengan Bluetooth phone korang. Tak kisahlah korang pakai Android ataupun korang pakai Apple. So dia hanya kita perlu download apps Huawei Live. So daripada situ korang boleh tukar dia punya face card dan banyak lagi lah features dia. Okay, ni adalah salah satu apps yang paling aku suka. Sebab apa? Kita boleh masukkan berat kita, tinggi kita dan target-target untuk kita capai lah. So daripada sini kita boleh monitor kita punya kalori. So memang banyak sangat features pasal kita punya fitness. So bagi aku memang sangat-sangat recommend jam ni. Dengan harga RM799 dengan features yang sangat-sangat banyak, bagi aku memang okay lah dengan harga dia tu. Aku nak terangkan satu-satu features dia tu memang sangat-sangat banyak. Kalau korang dekat dengan Huawei punya kedai, korang boleh pergi, korang boleh test dulu. Sebab dia akan ada dua model tau, Huawei Watch GT6 dengan Huawei Watch GT6 Pro. So tengok atas bajet korang. So kita akan jumpa untuk next video. Bye guys.